jeritan mereka tidak didengari sehinggalah terlambat. Dekat sini saya nak kongsikan satu fakta yang mana laporan bomba mendedahkan bahawa bangunan itu juga tidak mempunyai kelulusan pelan dan tak ada ciri-ciri keselamatan kebakaran yang sempurna. Sistem gagal bukan sahaja berlaku di pihak pelaku tersebut, tetapi juga di pihak pengurusan keselamatan. Di sini letaknya fokus saya. Psikologi juvenile delinquency ataupun kita kenal sebagai kenakalan remaja. Sebab tercabar, adakah ego remaja sekarang serapuh ini? Kenapa cabaran kecil boleh diterjemahkan menjadi nafsu untuk membakar manusia hidup-hidup? Ini menunjukkan yang mereka kekurangan empati yang kritikal. Seksyen 302 dan juga Akta Kanak-Kanak, 2 daripada 7 remaja yang lakukan jenayah ini didakwa di bawah Seksyen 302 kerana membunuh dan seorang di bawah Seksyen 307 dengan cubaan pembunuhan.